Begitu suka bagimu melafazkan maaf atas kesalahan lalu, walaupun nyata engkau menjadi puncak, tak pernah sekali mengaku bersalah. Oh, orang pertama selalunya kalau Arif Fahmi memang awak mestinya orang pertama yang bagi salam. Waalaikumsalam Arif. Terima kasih. Arif Fahmi memang awak baik ah. Baik ah. Memang orang yang sentiasa tengok live kami. Dia orang yang pertama selalu bagi salam. Mesti awak. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih Arif Fahmi. Wow, selamat. Salam Aizat dan wife. Terima kasih Mazi, Mas John Legend. Salam seorang-seorang di pagi ni. Ini saya seorangnya. Saya nak masak seorang-seorang. Dia lah tak ada. Ada berani? Tak tahu mengapa. Assalamualaikum. Nak masak apa tu? Kami hari ni nak masak la. Tadi saya tuliskan tajuk dia ni, status saya ni. Kami nak masak la. Sebenarnya kami hari ni kami nak masak lala. Tahu tak lala? Lala bukan lala lamuf Lala. Dia macam kerang tu. Tahu? Kau harus sedia menerima kenyataan. Tiap manusia mempunyai kesalahan. Tak ada beza, hanyalah di luaran. Aku sepertimu, tidak lepas dari kesilapan. Kau praktis ni, minggu depan nak nyanyi ni. Minggu depan nak nyanyi kat GV ni. Dengan keskasaran, bukan kemenangan. Dengan Waalaikumsalam. Korek Fendi. Keangkuhan, bertemu keegoan, sebaik jiwa. Praktis ni, praktis. Okey, jadi minggu depan jangan lupa kita tengok GV. Minggu depan saya alhamdulillah dapatlah job sikit. Berapa lama ni tak ada job ni, duduk kat rumah je. PKPB job kecil-kecil. Dapatlah job sikit jadi penyanyi undangan berduet dengan Rosita Izlin dengan lagu Mengapa Suka Melafazkan Maaf. Jadi minggu depan jangan lupa tengok GV kita sokong sama Rosita Izlin, Mengapa Suka Melafazkan Maaf. Dengan kekasaran. Kat dapur pun best orang Abang Ponen nama kat film mesti. Itulah saya tak puas hati kat Rita Duliani sampai sekarang Dan sampai sekarang kita tak bertegur siapa sebab saya tak puas hati kat dia. Sebab dia punya ayat Ponen tu sampai sekarang terbawa-bawa pada orang lain. Semua orang panggil saya Ponen. Tak adalah. Itu memang dari dulu saya dengan Rita Duliani memang kita orang biasalah suka gurau. Tapi mulut dia memang teruk, mulut dia memang jahat. Dia tak sedap tu dia tu. Tapi tak apa, cerita lama lah. Cerita mistik Tom Bila, cerita menjerit lah. Salam semua dari Singapura. Okey, boleh berkenalan antara semua di sini. Muhammad Zulfali, say hi. Salam semua untuk semua yang berada di live ni dari Singapura. Waalaikumsalam untuk Muhammad Zulfali. Yeah. Assalamualaikum Azad, tak sabar tunggu TV. Yeah, bolehlah jadi penyanyi undangan. Dengan kekasaran, bukan kemenangan. Praktis. Dengan keangkuhan, bertemu keegoan, semaikan di jiwa, kemuliaan budi, indah hidup kita, saling menghormati. Waalaikumsalam Kak Lisa. Waalaikumsalam Kak Lisa. Kak Lisa YR daripada Singapura juga. Terima kasih semua. Okey, kami dah tak bersiaran live masak ni dah berapa hari Berapa hari ya? 1, 2, 3. Ada Ziana ada. Takkan saya masak seorang kot.
Saya masak seorang tak jadi lala ni, jadi lalat kan. Okey, kami dah tak bersiaran sampai 1, 2, 3 hari masuk 4 hari dah kot. Tak tahulah kalau tanya yang selalu ikut dia tahu berapa hari tak siaran sebab masing-masing ada kerja. Hari ni pun ada kerja, sekejap lagi saya ada meeting lagi. Nak ke NAR record. Ada meeting dengan bos NAR pukul 2 lepas Zuhur lah, mungkin pukul 2 atau 3 macam tu. Malam insya-Allah ada meeting dengan Team GV untuk first motor Team GV lah. Arif mesti tahu berapa hari kami tak bersiaran sebab dia penonton setia. Kan Arif kan? Berapa hari lah abang tak ni? Abang dengan kakak tak buat live masak? 3 hari 4 hari ya? Abang idola saya dari umur saya masih kecil. Diamu Gunung Berapi tu lagunya apa? Kalau umur masih kecil sekarang udah umur berapa? Terasa tua tu abang Okey, untuk mata semua, abang baru berusia 42. 41. Bulan masuk hujung bulan ni baru dia jadi 42. 42 still okey lah, boleh lah kan. Kira otai kat lah. Sekarang umur Nur Hayati dah berapa? Nur Hayati tak salah tadi pun nama muka dia. Syamsurizal Adin. Dia udah dari kecil, sekarang umur dia tak berapa kan. Okey lah, mesti dia udah lama dari rambut abang yang panjang, yang gondrong gitu kan. Sekarang udah enggak ada rambut, dahi pun dah jadi Shaolin. Shaolin. Dah macam Shaolin. Okey, pada semua yang masih kali ni terima kasih. Kalau boleh tolong share, saya minta anda semua kita share. Banyak sebenarnya akan kita live selepas ni. Selepas ni insya-Allah kita akan bergabung dengan Masak Apa Tak Jadi hari ini, MATJHN, untuk kita promote barang-barang terbaik. Barang-barang yang mampu milik, barang dapur yang murah, dapur-dapur yang murah, periuk semua yang murah. Akan kita promote sama dengan Masak Apa Tak Jadi hari ini. InsyaAllah hari berapa saya tak tahu, nanti saya akan kita wawarkan kembali. Alhamdulillah itu rezeki kami juga lah, buat live masak hari-hari. Rupanya dapat peluang untuk satu syarikat ni, maknanya bergabung dengan Masak Apa Tak Jadi hari ini. Kita buat live, kita masak pakai barang doang dan kita promote tu anda semua. Dan saya pasti anda semua mesti boleh, kita boleh beli barang ni sebab barang ni dia tak mahal, barang mampu milik. Ada juga kita dapat offer pada dapur yang daripada Jepun. Yang tu dia mahal sikit lah, tapi yang tu pun bagus juga. Yang tu kita akan wawarkan juga. Kalau ada jadi lepas ni, ada satu kakas dapur, barang dapur daripada Jepun. Dia harga dia stainless steel. Saya tak pandai, sekarang pun saya belajar ni. Maknanya sekarang saya belajar tentang benda ni sebab bila dapat live masak ni, rupanya dapat peluang juga untuk menjadi rakan niaga untuk barang-barang masakan. Dapur elektrik lah, pressure cooker lah. InsyaAllah akan kami wawarkan. Dia satu produk daripada Jepun. Produk ni dia nak kata mahal sangat, tak mahal sangat sebenarnya. Worth it dengan produk dia sebab dia stainless steel. Tapi yang tu belum kita tak wawarkan. Dan selepas ni dengan Masak Apa Tak Jadi hari ni, itu satu produk yang mana dia itu produk yang harga mampu milik, yang saya rasa kita semua mampu dapatkan. Pada kakak-kakak semua yang dekat sini, yang ada yang berkeluarga, yang suka memasak, tolong share video saya ni InsyaAllah kita wawar kepada orang lain. Lepas ni kita nak tunjuk barang-barang yang baik. Boleh wawarkan mana kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang, adik-adik, abang-abang semua yang suka masak, yang suka beli barang dapur-dapur masak macam ni, yang stainless steel semua. InsyaAllah nanti akan kita wawarkan dan kita akan cuba buat promosi di apa ni rancangan kami ni panggil Izmat, di Izmat, IZMAT, Izzat Ziana Masak Apa Tu Izmat. Okey, ingat tagline dia Izmat. Okey, Izzat tahu tak kami nak kebini asal nak kita mesti buka AZ kat YouTube. Terima kasih Nur Hayati. Baguslah buka AZ kat YouTube loh. Alhamdulillah. Baguslah, bolehlah kami ada royalty sikit kat YouTube tu walaupun tak banyak. Last makan Maggi ya Allah. Aku Izzat ni, Izzat ni lebih setahun lah dia kita sebaya lah tahun 79 ya. Aju Amir, Aju sukses tu bukan 34 bang, salam saya dari Indonesia. Syamsul Rizal dah 34. 6 hari ke tak lah. Betul kan 6 hari ya? Abang rasa macam 3 hari. Abang belajar satu lagu. Okey, lagu apa? Dengar lagu tu je dalam kepala saya ni. Kekasaran semaikan di jiwa, kemudian budi hingga hidup kita saling menghormati, menyayangi.
Okey, kita belanja dulu satu lagu boleh. Tiana, pakai Tiana nak dekat. Aduh. Awalnya drag. Kita pun buka. Hello, apa khabar semua? Orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia. International, I'm from London. See love. Okay, lapak lah. Lapak bagaimana? Pendek lah kasut hari ni. Okey, kita belanja satu lagu Lagu yang berjudul Mengapa Suka Melepaskan Maaf. Tak nampak. Awal dia nak suruh nyanyi ya. Kerat je lah. Boleh dengar tak? Dia bagi love dulu baru kasi nyanyi sebenarnya. Okey. Ingatlah. Kau faham mengapa begitu sukar bagimu melafazkan maaf atas kesalahan lalu. Walaupun nyata engkau menjadi punca, tak pernah sekali mengaku bersalah. Kau harus sedia menerima tapi lagu ni sama. Manusia mempunyai kelemahan, nampak sempurna hanyalah di luar. Aku sepertimu tidak lepas dari kesilapan. Baiklah Sobat Zeno, lagu ni bisa kena dia. Sedap kan dia? Dengan kekasaran bukan kemenangan, dengan keangkuhan bertemu keegoan, semaikan di jiwa kemurnian budi, indah hidup kita saling menghormati, menyayangi. Abang lelaki macam tu, perempuan macam biasa. Okey, terima kasih, kita mulakan masakan. Okey, itu dia lagu makan. Okey. Mengapa Suka Melepaskan Maaf, lagu yang akan saya dendakan pada GV minggu depan bersama dengan Rosita Zin. Ini boleh ganti Rosita ni, suara bagus tak? Lapak makan bergerak. Okey. Oi, hampa bila lapak ni hampa suruh menyanyi tak boleh, dia angin. Okey, tadi abang dah bawakan, kita lepas ni akan bergabung dengan masak apa tak jadi hari ini. Kita akan bergabung, kita jual, bukan jual, kita promosi, jual barang-barang dapur. Dan kalau ada rezeki, insyaAllah kita juga akan satu produk dari Jepun. Produk Jepun ni dia mahal sikit, tapi produk baik. Produk dia orang kata apa, mudah, sehat dan cepat. Yes, insyaAllah. Dalam perbincangan di mana lawyer kami tengah tengok kontrak mungkin untuk masa depan kami juga, sebab kami tak boleh, ada masa kami boleh review sesuka hati, ada masa kita review because of you kenal I kenal you, ada masa kalau dia punya term and condition ni terlalu tough, saya akan refer kepada pihak orang kata mereka yang lebih arif tentang kontrak itulah. Itulah sebab tu kami perlu adanya panel lawyer. Okey, hampa. Okey, kita tak payah nak top fan, kita baca I miss you all way. Tolong share. Okey, hari ni kita masak apa tengok? La gitu. Nak lock pinggan hijau kat belakang tu. Alah, pinggan muka. Pinggan ada dog isang Aminat ke? Syafahira. Okey, yang ni kita masak lala. Nampak ini nama dia Lala. Saya tak tahu kalau di Indonesia ni namanya apa. Kalau di Malaysia kami panggil ni Lala. Tu dia, ni Tuan Sasrizal lah. Sasrizal lock set sudit. Sudit tu boleh lah beli? Dia jual? Sebab sahabat kami tim daripada tim borong, bukan tim dah bentuk tim niaga ni. Tim from China. Okey. Okey, hampa. Okey, saya nak tanya untuk orang Indonesia, kalau ini di Indonesia dibilangnya apa? Dipanggilnya apa ni? Kalau di Malaysia kami panggil Lala. Kalau di Indonesia apa ini? Ini. Di mana kami juga jual kopi padang, tapi kita jual kopi padang di
Mall and Wah, Abang Syamsul, terima kasih. Pak Su Syamsul Rau-Rau. Wah, Pak Syamsul Rau-Rau pun tengok live kami terbaik. Saya tengok Pak Su punya. Kami pun selalu tengok Pak Su punya sebab saya live. pun jenis belajar. Belajar mengaji. Mengaji. Bagus Pak Su. Tapi kat Pak Su jauh kan. Jadi bagus Pak Cu. Pak Cu lah. Boleh Pak Cu pun boleh lah. Jadi kami selalu tengok Pak Su. Pak Su pun selalu buat live kan. Live dia mengaji. Kita boleh ikut live Pak Su Syamsul Rau-Rau. Saya selalu share. Sebab saya selalu tengok duk belajar. Pada mereka yang macam nak belajar tajwid, ngaji, nak dengar sedikit tazkirah pada Pak Su, nak juga menghibur dengan lawak-lawak Pak Su. Pak Su kan kita tak tahu Pak Su Syamsul Rau-Rau memang pelakon popular dulu tu. Bau kau dia. Tolong follow Pak Su Syamsul Rau-Rau. Tagline Pak Su sampai lah ni orang duk pakai. Ingat kau dia. Dia pun ada produk dia, saya lupa produk dia apa, kalau saya ingat saya cakap. Lupa iPad dulu dia buat iPad. Tu ada ni dia buat produk apa Sifu apa tak ingat lah. Saya pasal saya tengok saya wawarkan dalam grup ni sama. Okey. Ziana, nama Ziana juga. Tolong share. Apa ni? Salam from Ceras, Ziana Fazilas. Wow. Okey, nampak. Okey, kasih love, kasih share. InsyaAllah Izzat mungkin akan hiburkan anda lagi. Saya tak ada celaka. Okey, Ismi yang saya cakap ini kalau di Indonesia panggilnya kerang darah. Wow, kita panggil Lala, dia panggilnya kerang darah. Maknanya kerang ini masih darah. Betul kan Ismi? Oh, kerang darah, maknanya ini kerang darah. Betul Di Indonesia ini kerang darah. Kita panggil bukan Lala. Okey, hari ini kita nak masak Lala apa yang? Lala mu. Kamhyong. Tak tahulah apa sepatutnya dia punya menu dia, tapi kamhyong lah. Kamhyong ni, Lala kamhyong ni sangat sedap hampa. Dia campur dengan rempah, dia campur dengan apa tu, tauco sikit, kacang kicap pekat, kicap manis, and then garam, cukup rasa, rempah daging, garam cukup rasa sebab kan. Lagi apa? Sebelum tu mas blendkan bawang putih, bawang merah, macam tu, daun kari. Itulah yang dinamakan Lala Kiam Hong untuk anda semua. Lala Kiam Hong. Okey, saya lupa nak tulis Lala Kiam Hong. Okey. Okey, tak apa. Dan satu lagi saya nak buat masakan untuk anak-anak saya juga. Saya letakkan kucai. Kucai dengan telur. Dia jadi telur dada lah hampa. Okay. Kita buat kucai. Kucai tu mak saya bagi. Jadi dia tanam, saya ambil, dia bagi mak saya bagi, saya pun ambil je lah. Okay. Tapi kita tak boleh mula masak ni dulu kalau dia tak share. Share. Ramai tak share lagi ni. Ada yang apa tak share lagi. Okey, Shanice Farah dah share dah. Terima kasih Cik Shanice Farah. Minta anda tolong share betapa kita menyebarkan kebaikan untuk semua. Mudah-mudahan bila share dia viewers yang naik tinggi sikit. Dia tunggu banding ni masak apa tak jadi. Banding Pak Su Syamsul Rau-Rau. Pak Su Syamsul Rau-Rau, terima kasih tolong share. Pak Su Syamsul kalau share, ramai orang tengok ni kalau Pak Su Syamsul tolong share. Okey, anda boleh follow sama Pak Su Syamsul Rau-Rau. Kami baru ni awal tahun lepas. Awal tahun ni kami bersama-sama ke menunaikan umrah, menjadi petugas di sana. Saya pergi dengan Pak Su Syamsul. Thank you Pak Su Syamsul, thank you. Pak Su Syamsul Rau-Rau dah share lah. Kami sama-sama pergi umrah, insya-Allah ada rezeki. Nak pergi umrah lagi, insya-Allah. Kalau boleh dapat dengan Pak Su lagi memang syok lah. Okey, kita mulakan hari ni. Lala apa sebut tadi tak? Lala lamkiong siang, Lala lingkit siang. Nak abang kau beli kat bandar je. Apa nama Lala apa ni? Lala lingkit siang. Kamyong, Lala lingkit siang. Okey, hampa kita berminyak nah, Okey, bila dah share baru kita masak. Okey, hampa share. Tapi kan abang nampak esok malam hampa kena tengok sebab poster dah keluar hari kami blast poster. Oh, besok malam rupanya. Okey, yang saya wawarkan yang masak apa tak jadi hari ni rupanya besok malam. Penting kita punya admin dah bagi pun. Dia kasih nanti kita blast lepas apa share love punya apa yang Lala Kamhyong. Oh, macam tu je dah Mazimas. Oh, okey, terima kasih Mazimas. Mazimas tak share. Cewa. First time tengok Izzat live masa raya dekat Singapura. Ingat lagi tak dengan Kak Ziana Zain Zamani Mamba? Oh, ingat. Apa pula tak ingat. Oh, ni Mystic Fans Ziana Zain. Oh, Ziana Zain. Terima kasih. Saya Ziana Ramli. Wow, terima kasih. Wow, ramai yang live, ramai yang share. Alhamdulillah. Wow, viewers yang makin meningkat. Tak apa. Mazimas, terima kasih saya. Mazimas, Lala Kamhyong betul. Saya tak tahu. Saya sebut Lala lingkit siang tadi. Okey. Kita mulakan hari ni. Api dah buka. Minyak lah. Okey. Tadi kita dah nyanyi selagu. Nanti insyaAllah ada kita rezeki kita belanja lagi lagu lain pula. Kita tengok. Kita mulakan masakan kita hari ni. Okey. Kita pergi pada Ziana Ramli. Allah terjatuh pula.
Alah, masak biasalah, masak Habuan nak makan tengah hari sepaksa lagi. Izzat akan pergi, ya, dia ada untuk sign satu lagu baru lagi ya, insyaAllah. Tapi kita lambat sikit, sepatutnya kita sign awal, kan? Tapi lagu apa hampa tengok, hampa akan dengar tak lama lagi. Kita sign kontrak dulu, dan pada petangnya, pada malamnya jumpa Tok Ram tu. Memang cikgu terbaik ataupun sifu terbaik dalam industri seni tanah air kita di Malaysia. Terima kasih Nur Azmawati daripada Terengganu. Terima kasih. Okey, semua minta share. Kita tengok macam mana ini buat lala apa tadi? Lala Kiam Hong apa? Ya, betul. Lala Kiam Hong. Okey. Di sini sudah pun blend bawang putih, bawang merah, hampa bubuh campur je. Kita cepat campur je masak ni, tak payah duk betul sangat ke. Ikut hampa lah, hampa nak campur ke, hampa nak tahu elok, ikut hampa, tengok relax je. Depa tak apa, kita masuk dulu, kita masuklah bahan-bahan di blend tu. Depa rindu kat kami lah. Aku tak sangka hampa rindu kat kami. Padahal tadi tengok pepek-pepek dengan anak. Ni elok lah pula. Naik dia. Dalam masa yang sama, hampa tunggu dia punya kekuningan tu, hampa masukkan. Ni dia punya kucai nah. Okay, dan correct Fandi, dan share, tunggu approval je bos. Approval apa tu? Alalala. Okay, Zarina ni salah saya, usahawan daripada HRDF yang berniaga kambing perak, tak salah saya. Siapa lagi yang berniaga, tolong share dekat bawah ni and link. Okay, saya berniaga kambing perak, saya berniaga ayam perak. Kambing ke perak? Ayam ke perak? Saya tak pastilah. Okay, hampa akan masuk begini. Ini colok ni. Colok ni saya masuk 4 biji dalam ni lah hampa. Okay, hampa tengok ni lah besok lah. First time tengok Izzat dengan Wan tak dapat. Padahal kami dah start live pada 20 hari bulan last month. Sembang enggak dia angin nampak. Ya. Oh iya ke? Begini ke? Besok aku ada nak pergi NHS. Aku nak pergi ini ada exist. Boleh juga kalau dulu besok kita pergi. Ke? Kalau nak tambah sikit pun boleh juga. Macam mana? Okay, yang penting dulu nak kan? Tahu dah. Ada kau tanya dulu macam mana? Nanti kau info aku. Habis tu kau apa? Aku ada dalam ni saya dah masukkan yang perempuan khas pada tak kena cakap. Pukul 3 aku tak ada kat taman tu kat Darussalam. Okey lah, dia tu boleh bisa lah. Okey. Alright. Okey. Cawe. Ini ada jual ni. Apa? Ini. Yalah. Besok kita boleh ambil awal sikit. Besok kira So, kayaknya pengen Tok Ram lah. Malam je lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Meeting saya tak jadi, baru tadi dapat telefon. Jadi malam je boleh meeting. Meeting di postpone esok. Meeting postpone besok. Jadi besok, kalau mana besok saya kena ada dua meeting lah. Hari ni patutnya ini 2. Besok 1, tapi tukar ke besok jadi 2, hari ni jadi 1. Okey. Okey, jadi malam kita ada live dekat untuk channel masak apa tak jadi. Malam besok tak apa. Besok pukul meeting 9. Mana besok apa meeting? Kena settle kerja di siang hari. Okay? Besok meeting pagi, lepas tu tengah petang, lepas tu malam dah balik lah, Okey. Kita tengok apa saya nak lakukan kepada Lala. Apa tadi nak sebut, lupa dah. Lala Kiam Hong apa tak tahu lah. Okey, sebenarnya saya nak atas sikit. Salam dari Kuala Kurau. Okey, salam. Santai tu. Nampak tak kejadiannya?
Tak nampak, saya dekatkan lagi. Okey. Dalam ni saya campurkan macam saya katakan ada rempah daging ya, saya masukkan together. Rempah daging, tauco, tauco sikit, and then kicap manis, kicap pekat ya dalam kita punya masakan. Sebelum tu kita masukkan dia punya bawang yang telah di blend tadi lah and then kita masukkan daun kari, kita masak macam tu. Hai, Assalamualaikum semua. Jangan laju sangat, tak ada nak tulis Kak Ziana. Alright. Hampa tengok tak? Sebab tu hampa kena share. Sebab bila hampa share, hampa akan tahu apa yang dalam masakan tu ada. Okay? Bila share, kita tengok balik. Share tengok balik. Okay, ini memang sangat-sangat sedap. Kan? Sangat sedap. Okay, dah macam ni cantik masakan kita. Tengok tu. Okay. Lepas tu hampa boleh masukkan kita punya ni lala. Nampak tak kejadiannya? Sangat mudah sayang. Tengok kampion kita. Ikutlah hampa nak bubur yang sikit kena bubur udang kering sikit. Bagi dia ada rasa. Terlupa nak udang kering. Tak apa, udang kering ni kita dah hancur tu, kita bubur kering. Yang sebelah tu nak masak apa ya? Telur kucai. Ni kita masukkan udang kering kan? Hai Wafa Fatin dari Indonesia. Lepas tu aku masukkan ni tepung jagung yang di mix together untuk bagi kesedapan pekat tu lagi marvelous. Terkejut aku lakinya macam kita punya kampion tu memang ini kalau orang kata apa, hampa kata rasa sedap lah. Ya Allah, subhanallah. Kampion kita tu kita punya masakan. Letak. So kita masukkan garam dan juga chicken stock sikit ya dalam kita punya masakan supaya kita akan terasa macam tu. Itulah hawa betul dapat Izzat ni. Boleh bersih toin. Hai Faiza dari Singapura. Apa masak apa tu? Okey, kepada mereka yang rindukan kami, alhamdulillah anda masih rindukan kami, kerana saya pun rindukan anda semua. Kerana dah lama tak bersembah dengan apa. Kita masukkan chicken stock sedikit ya. Mami. Ya sayang. Mami. Adik buat apa kat atas? TV apa? No TikTok, okey? Alisa. Oh, dengan Alisa. Udah simpan. Halo. Salam. Awak cek. Okey, Ziana dapat panggilan telefon, jadi saya nak tolong kacau. Okey. Kamu nampak sikit muka saya sebab Ziana dia pendek sikit tak nampak. Okey, kita baca apa dia? Sambil nyanyi lah. Okey, nak nyanyi lagu apa? Okey. Lagu Lala. Okey, lagu Lala. La 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 la. Kau buat ku terasa. La la la. Bicara mempesona. La 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 la. Mana saja kau diminta. Derita. Hatiku telah kecurian, ku rela bersama.
walau dalam lena. Dan aku bukannya mudah untuk jatuh cinta. Sekali ku terpandang selamanya merindu. Kau bisa semangat api, menjadi tak ingat diri. Oh, la 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 la. Setiap masa, la la la. Bicara mempesona. Kau dingin dalam di dada. Dan ku alami mungkin misteri ketika ini. Mungkinkah sudah ku jatuh cinta. Yeah. Siapa sini nak Kiario? Ulalalala. Okey, lagu apa lagu? Tega ku berdiri sepanjang malam, mengintai dalam langit yang tersegang. Oh, Rafa Fatim kat lagu. Okey, sekejap Tega ku berdiri sepanjang malam, mengintai dalam langit yang tersegang, demi meniti doa dan impian bisa melintas sampai kau di sisiku sentiasa. Salah Jamila. Biarlah menundang hujan, hati akan jutaan kenangan. Dia yang asal tetapkan ku kotakan, hendaknya hajaku ke... Dah salah, tengok hangus. Hajaku kesampaian, kau di sisiku, masa lalang dari masa lalang. Yang akhirnya hanyut ni. Takut, hanyut. Udah cuba hidup tanpa dirimu, terbukti duniaku harus biru. Udah hilang puncak alam tujuh, pikiran merancang tak menentu, emosi terganggu. Mengapa bisa jauh? Mengapa bisa rindu? Mengapa bisa jadi lagu tu? Okey, tak anggus lagi ya, jangan risau, tak anggus lagi. Okey, itu dia lagu Julia permintaan anda. Semua Ziana tengah ada panggilan, kita settle tolong dia lah. Okey, sayang, bunyi di sana. Okey, baby. Okey, apa? Zab ni lah kita sender satu buat live baru mantul. Tolonglah belanja saya, Warna Fendi. Tolonglah sponsor saya satu Fender. Kalau Fender saya tak bawa kat sini sebab gitar ni gitar yang lasak, sebab tu saya bawa masuk ke dapur semua. Kalau betul-betul Fender saya takut letak sini kan. Kan kena jadi apa-apa kan, macam gitar ni tak apalah, gitar ni lasak, gitar kecil kan. Simple boleh bawa mana-mana, senang. Fender tak kat sini lah. Buat recording okey lah.
Masak pun nyanyi je Zat. Yelah, untuk dapat bini tua, kena masak nyanyi pun dapat bini tua. Betul cakap kalau menyanyi kan dapat lelaki tua ke bini tua. Okey. Wah, sini Dolly Skin dah beli borong. Okey, siapa nak Dolly Skin boleh cari siapa ni? Shanis Shanis. Dia tulis. Okey. Semua tunggu Ziana ni, kita tengok dulu. Ya, api okey dah ni? Saya rasa okey kot. Pening apa? Dapat call ni memang pening. Terus aku bad mood. Tidak tolak mampu. Hai apa sana? Tadi dapat call yang tak best. Tu je. Kami selalu menghiburkan anda, tapi kami tidak dihiburkan oleh anda untuk kami. See my lava. InsyaAllah rezeki datang kat lain. Dia orang nak cancel 12-12 habis? Dan saya berharap pada anda semua belajar pandai-pandai ya. Belajar kena pandai. Masuk universiti. Cari kerja dengan kerajaan. Please. Nanti saya memo dulu. Setel dulu saya kita sembang lagi. Kalau nak saya sama bayar balik dulu bayar. Kita tak boleh buat apa kan? Kerajaan punya hal. Okay apa? Don't worry, be happy. Ada rezeki datang ke lain. InsyaAllah. Lagipun kita nak start bila lebih? 18. Dia cakap susah bila yalah. Bila masak dengan ni campur sekali tak saya GMLS kepala saya kat yang tu yang besar tadi. Buku dekat banyak sangat WhatsApp group kan yang saya itu WhatsApp group itu. Pakai satu nombor je. Bila kejap cikgu pula WhatsApp sekolah-sekolah anak, aku pun pening kepala apa. Kejap grup niaga, kejap grup tu
Lepas tu nak check balik date-date tu kadang-kadang kita pun complicated juga. Okay, hampa don't worry. Gimana apa? Tak apa, saya yang menyanyi ke laut Cina Selatan tu. Sedap hampa. Okay. Ini kita buat telur ya. Telur ni dicampurkan dengan bawang putih, bawang merah, and then kucai. Saya letakkan garam and secukup rasa. Kita panaskan minyak, panas ni. Untuk ini kita makan, berapa yang makan ya. Sangat menarik kita punya champion ini. Aku masak penuh kasih sayang untuk suamiku dan anak-anak. Sebenarnya banyak fikir. Banyaklah fikir. Kita masak bagi depan makan. Apa tengok kami masak macam tu. Nak settle kerja, kita kerja. Kita settle. Oh, dia nak masak dah, cantik dah kejadian kita punya kampiong ini. Lepas tu hamba nak taburkan daun kari lagi pun boleh. Ala-ala matuk dah bagi kan. Kita pun campur kita punya daun kari dalam kita punya lala kampiong. Okay, kita dah ada rasa, kita ni taburkan kita punya daun kari lagi, and then alah daun kari banyak kan, belum matuk, kita kacau lagi lah. Sedap tu. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku terasa rindu. Okay. Dan masukkan kita punya telur kucai kita di dalam masakan kita. Kenapa rasa sengit je saya punya ni? Kejap. Sekejap. Awak dia rasa sengit. Patutlah aku punya telur ni. Kalau nak suruh Izzat nyanyi satu lagu, boleh saya letakkan account number supaya account number tu saya tak kira RM10 ke RM20 ke, saya akan sedekahkan dekat Asnaf. Macam tu okey tak? Macam tu okey tak? Kita win-win situation di mana anda sedekahkan RM10 anda tu dan WhatsApp saya slip tu dan Izzat boleh nyanyi. Dan kami pula sedekahkan dekat Asnaf. Barulah win-win situation. Kalau kita nak belanja je nyanyi kan, awak dapat pahala, saya dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Alhamdulillah. Macam tu. Sebab kerjaya nyanyian ni, kerjaya seni ni adalah kerjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masak dengan penuh kasih sayang untuk keluarga tercinta.
YouTube saya Ziana Ramli Izzat Lazim. Rasa macam dah tak sempat now. Macam tu. Sekarang hari ni saya nak buatlah video. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya masak di page Izzat Lazim, Izzat Ziana masak apa tu? Tengok masakan saya. Tu, saya page pinjamlah trademark Izzat Lazim. Tak rasa can punya. Okey. Saya masak ni lala kempong ya. Hai, saya lah ambil gambar, saya lah masak macam tu. Lepas tu saya edit gambar dekat YouTube, okey? Dah lama kan? Jangan lupa subscribe saya punya YouTube Ziana Ramli Izzat Lazim. Lepas tu saya masak telur kucai untuk hampa, bukan hampa, untuk suami dan anak-anak. Okey, tengok kejadian saya punya telur kucai tu. Menarik bukan? Macam tu. Kempong kan? Cantiknya kejadian. Kepada anda semua, jangan lupa follow saya Ziana Ramli. Terima kasih. Saya pun dah buat video nak masuk dekat IG dan juga Facebook. Behind the scene, begitulah kejadiannya saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Masak apa tu dah siap. Okey, kita ambil. Tak apa. Kita ambil video sekali lagi ya. Ini kita jangan bercakap ya. Boleh buat tapi tak ada masa ceritanya. Okey. Saya dah dapat monetize sebenarnya. Cuma itulah kadang-kadang sempat masuknya. Kadang-kadang anak yang pun pandai masuk YouTube sendiri tahu hampa. Okay guys, don't worry, be happy. Hidup mestilah ceria selalu. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, saya masak dengan penuh kasih sayang untuk suami dan anak-anak. Amin. Murahkanlah rezeki kami sekeluarga. Murahkanlah rezeki yang mereka yang melihat Facebook Live Izzat Lazim. Murahkanlah rezeki yang like page and share Facebook Izzat Ziana masak apa tu. Macam tu. Macam tu sikit kejadiannya. Sedapnya. Macam tu. Hai. Dia. Mana korang semua ni? Macam tu. Tak
Ya, masakan kita habis siap. Okey, ni kucai ya, telur kucai. Ada ke? Oh, ada juga yang tengok. Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Kejadian kita, Zainal buat apa tadi? Oh, dia tak nampak dah telur tu yang. Ni. Itu baru nampak telur. Alamak, Zainal tak cakap. Mesti buat video dia tak tengok lah kat sini. Nak masuk YouTube hampa. Okey. Lapar lah kau. Okey, Nizam Asmawi lapar. Okey, ni telur kejadian kita. Ya. Wah, dah siap dah. Dah siap dah. Nak angkat. Letakkan di dalam pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Si, telur kucai kita dah siap. Okay, hi guys. Okay. Kita lap dulu meja-meja ni, kita tepi-tepihan ni. Lepas tu kita ambil. Oi, Pak Sul mai lapar. Dah nak pergi makan dulu no. Oh, Pak Sul pun lapar dah nak pergi makan. Mai makan mah. Tak agak gambar tu. Dah siap dah guys. Panas. Panas lah pula apa? Panas pun kita tak ni. Panas. Ya. Panas lah pula. Tunggu dah siap. Ambil gambar je pasal. Macam tu. Okay guys, dah habis pun kita punya menu untuk hari ni. Okay, gelap pula ya. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang menonton live di page Zalazim. Kita kembali kepada Toke page ini. Suruh abang pegang tu dia, Nizam Asmawi Suhaili. Satgi sampai betul Abang Izzat payunglah selagu. Okey, saya akan Nizam Asmawi. Saya bagi account number supaya bila kita anda suruh dah cacah je. Okey, tak boleh belanja lebih sangat. Sikit-sikit boleh lah. Tadi dah nyanyi dah lagu, nak tengok boleh tengok pada awal. Okey. Pak Su pun lapar dah, nak pergi makan dulu. Okey Pak Su, terima kasih Pak Su. Kalau raja mai lah makan rumah ni, kat mai rumah kami. Okey ya Pak Su. Tak mai habaq Pak Su. Okey, terima kasih Pak Su. Okey. Okey, kita dah live tadi, kita mula pada awal. Maaf kalau tadi tu berhenti sekejap sebab ada panggilan telefon. Panggilan telefon pula ada benda perkara yang macam alamak agak mengganggu jiwa juga lah. Sebenarnya kita ada clash date untuk satu persembahan. Biasalah bila dah ada PKPB ni, show bukan je selalu ada sangat. Tapi bila ada show-nya bertindih. Yang ni confirm dulu, yang ni kata belum confirm, yang tu kata date dia yang ni. Okey, tiba-tiba jadi PKPB, saya faham, tukar date lain. Date lain bercakap dengan date orang lain. Jadi bukan salah kita. Kita kalau nak buat semua show sebab kita tengah tak ada show sekarang ni. Tapi pun terkesan juga
Kita ada persembahan bersama. Jadi bila dapat persembahan tu kami amat hargai lah orang bagi kami persembahan. Ada yang dapat deposit pun sebenarnya. Tapi dia kena tukar sebab PKPB tak boleh kita faham. Ya, memang coronavirus ni memang agak terkesan untuk semua yang dalam bidang kejayaan masing-masing dan kejayaan kami pun terkesan. Jadi tiba-tiba dia minta tukar date yang lain. Date tu pula kita dah confirm dengan show lain juga. Jadi dia bertembung, dia tak dapat nak tukar. Jadi bila dia telefon tadi macam ada dia minta tukar, tak boleh. Jadi dia minta macam nak cancel. Jadi bila cancel tu kita sedih lah sebab yelah kan, kita pun show pun jarang ada. Bila ada tiba-tiba tak jadi sebab tembung date. Pun kita dah confirm dengan pihak ni. Tapi pihak itu pun dah bayar deposit dan pihak ni pun dah bagi deposit. Macam mana tu? Jadi kita kena bersalah sekarang ni. Tapi tak apalah, mudah-mudahan rezeki ni memudahkan. Sebenarnya itu rezeki juga. Dan kita pun manusia biasa tak boleh nak lari ke sana ke sini nak buat semua kan. Okey. Terima kasih yang bagi kami rezeki untuk show. Yang hampa ni minta lagu je. Nanti kita nyanyi lagu lagi. InsyaAllah. Nanti nyanyi. Minggu ni. InsyaAllah kita nyanyi. Bukan saya tak nyanyi, saya nyanyi. Tapi tak banyak lah, sikit-sikit je. Minggu ni Izzat akan belanja korang nyanyi lagu Mengapa Sukar Melapaskan. Tengok nanti GB. Nak Chanchul, kalau nak tengok nyanyi, tengok pada mula-mula. Ni Nizam Chanchul. Nizam Chanchul lah. Nizam Asmawi. Pada mula-mula saya ada nyanyi. Saya ada nyanyi 3 lagu tau dalam live ni. Tengok kat situ. Jadi saya minta ada share ataupun ada save. Tapi tengok balik sekejap lagi. Bukan tak nyanyi, saya dah nyanyi dah. Anda cuma lambat je Nizam. Ya, tak apa. Okey, terima kasih semua yang menyaksikan live hari ini. Dan siap bunyi dan kita mesti tunjuk. Lala apa ni? Hai Donna. Hai. Assalamualaikum. Donna ni yang saya cakap dengan B, dia berniaga Dori. Oh, Dori. Promote Dori something like that. Oh, Dori. Ini dia. Kami dong saya. Ini dia Lala dia. Dah siap pun jadi dia. Terima kasih Aris, sabar banyak. Yelah, memang ujian juga lah sebenarnya ni. Kita mengharapkan semuanya jalan lancar, tapi kadang-kadang masa juga dibutuhkan. Jadi kita pun tak bertamak. Rezeki tu ada mana-mana. Jadi kita harus berbahagilah rezeki apa yang ada. Cuma saya nak bincang dengan Zainal apa solution dia minta pada dia. Adakah dia nak minta? Tak tahulah, kita tengok. Okey ni, telur kucai dia. Terima kasih kerana menyaksikan live tu hari ni. Dah lama kita tak live, hari ni kita live. Ramai juga yang tengok tadi. Alhamdulillah. Walaupun mungkin lama dia bagi kurang saya faham. Tak apa, yang pastinya anda semua tengok, anda semua share. Itu semua terbaik untuk kami. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi esok. Dan insyaAllah malam besok. Bukan insyaAllah, malam besok kita akan bersiaran live masak bersama dengan masak apa tak jadi hari ini. Dan kita akan mempromosikan barang-barang Periuk. Ada free gift tau? Ada free gift lagi jadi. Orang masuk dalam grup masak apa tak jadi, orang akan malam ni dia orang akan review produk tu. Esok kami akan launching produk tu di page mereka secara online. Dan ada free gift tu yang best tu. Free gift dia yang berkaitan dengan periuk belanga juga. Rugi kalau korang tak tengok live kami masa tu. Tapi bukan live di page Izzat Lazim, tapi live masak apa tak jadi. Okey, jadi pada yang nonton page ni juga, yang nonton live page ni, saya wawan kepada semua. Okey, page saya akan bersiaran live bukan di page ni tapi di page masak apa tak jadi hari ni. Tapi saya akan share juga di page ni. Jangan takut, anda boleh lihat. Dan pada anda semua di sini yang share boleh wawan kepada semua. Besok kita akan bawa barang-barang yang baik, barang-barang yang mampu milik. Barang dapur kita akan promosikan di sini. Kita akan bagi free gift lagi. Yang akan melayan anda dengan penuh kasih sayang. Siapa tak mau hampa ada beli periuk ni, hampa dapat periuk tu. Siapa tak mau? Kalau cek pun mau. Terima kasih semua. Okey, terima kasih yang menonton live di page Izzat Lazim. Minta maaf kalau ada kekasaran, kesilapan yang kami lakukan. Tapi macam itulah sebenarnya kalau nak jadi influencer ni nak jadi dia kena tough. Macam tadi dah sikit koyak sikit tapi dia cover balik. Ini cepat koyak sikit. Saya cepat koyak. Kita boleh minta nama account lah. Tak apa, insyaAllah kalau betul-betul saya perlukan bantuan anda, saya rasa anda semua memang membantu, boleh menolong. Tapi nanti saya akan wawarkan. Saya koyak pun dia ni sikit twist balik. Dia feel tu twist balik dah. Okey. Terima kasih semua. Tok apa ni? Duduk atas dapur siap tu dia sebab pendek hampa. Pendek ni diri atas kursi adik ni. Di sini jauh adik. Okey, terima kasih hampa. Jangan lupa like page nama sebagai Zainal Ramli Izzat Pictures. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur. Kita masuk untuk solat fardu Zuhur di kawasan kami. Dan selamat makan tengah hari. Mohon yang baru nak makan.
Ditunggu lagunya Indonesia, insyaAllah nanti kita live lagi ya setiawan Fajar. Okey, terima kasih. Mana yang menyaksikan kerang darah, kami masak kerang darah tadi. Kerang darah. Nama bahasa Indonesia kerang darah. Kerang darah. Apa nama tadi? Indonesia. Apa nama ni bang China tadi Chinese tu? Kerang apa? Lala apa? Lala mu. Lala kiam apa tu? Kamyo. Okey, kerang lala kiam ho. Okey. Lala akak suka macam pemberita. Memang betul kakak memberi pembaca berita. Okey, kalau kami bukan pemberita, saya belum suka sebagai pembaca berita. Okey, terima kasih kepada yang menyaksikan live kami pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bersama lagi untuk live yang seterusnya. Cik, abang pun boleh ikut saja tahu. Okey, boleh kakak tutup. Kakak tutup balik. Assalamualaikum. Saya tak mati. Finish sudah. Okey, terima kasih. Lagi nak share tak? Boleh share. Okey. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Muah.